Bagi parents yang bercita-cita untuk sediakan tabung berikan anak-anak, Tuan Puan boleh letakkan satu target mudah. Simpan 5 dinar ni sebanyak 10 keping. Kenapa 10 keping? Sebab dengan satu keping 5 dinar, Tuan Puan boleh gunakan sebagai dana untuk satu semester pengajian. Bermakna 10 keping dah cukup untuk tampung 5 tahun pengajian kat universiti. 5 dinar ni bersamaan 21.25 gram emas berketulinan 999.9. Harga di hari ni sekitar RM12,000 sekeping. Jadi macam mana nak bermula? Tuan Puan boleh daftarkan akaun emas anak-anak bersama Public Gold tanpa sebarang charge. Kemudian Tuan Puan boleh terus menabung melalui akaun emas Gap mengikut bajet serendah RM100. Setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Bila dah cukup 21.25 gram, Tuan Puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar ni untuk disimpan sendiri. Dan bila dah tiba masa untuk anak Tuan Puan masuk universiti, Tuan Puan boleh jual 5 dinar ni dekat mana-mana cawangan Public Gold pada harga belian terbaik. Dengan cara ni, masa depan anak-anak lebih terjamin sebab mereka tak perlu lagi menanggung beban hutang PTPTN sebaik sahaja tamat belajar. Jadi jika Tuan Puan berminat untuk mulakan simpanan pendidikan anak-anak dengan emas Public Gold, Tuan Puan boleh terus isi borang sign up ataupun terus PM saya untuk saya bantu Tuan Puan daftar sebagai ahli dan bimbing Tuan Puan dalam langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.